Amsyar binti Muhammad Anzati. Nama saya Nurhani Sidina binti Muhammad Nurhussein. Nama saya Muhammad Amsyar Zahin bin Nurul Amin. Kami dari Sekolah Kebangsaan Permatang Pasir Pulau Pinang. Peralatan yang diperlukan untuk membuat tangki tekanan ini ialah gerudi tangan, gergaji tangan, batang paip PVC, mangkuk plastik, botol mineral, gam PVC dan stop cock. Sekarang saya akan menunjukkan cara-cara memotong paip PVC kepada dua bahagian. Sekarang paip PVC telah dipotong pada dua bahagian. Seterusnya, saya akan membuat lubang di tengah-tengah mangkuk plastik ini. Sekarang saya akan menyatukan paip PVC ini dengan stokok dengan menggunakan gam PVC. Tangki tekanan mini yang telah siap yang kami bina. Sekarang saya akan mengepam tekanan udara ke dalam tangki sebanyak 40 PSI. Sekarang saya akan mengunci tangki tekanan ini.